Sampai kamera lagi kita isi air bukit kak. Hari tu kan aku pernah buat sekali je konten yang cakap ada air kencing tikus apa semua. Aku minum elok, ada sihat walafiat. Sekarang tak ada apa pun. Halo. Wah, ada tak juga saya uyam ah. Tengok aku buat segala-gala botol dalam kereta semua aku keluar kan, okey. Freezer pun aku buang tu isi ni. Tukar. Tapi sekarang ni kita tengok kan, mungkin isi dia cepat sikit lah sebab air hari ni besar tengok. Air hari ni boleh katakan besar, laju lah. Orang kata setiap kali naik kamera Highland kan, dia bukan penting kita pergi travel atas tu. Spot yang pertama yang wajib kena singgah, inilah dia sebelum ke kamera Highland. Wajib. Tapi ada satu juga masalah yang aku cakap dia itu, kenapa lah banyak sangat sampah sini. Tengok. Aduh, pening lah. Isi-isi. Korang nak sedap promote produk dan servis korang? Roger je. Dah bagi aku cakap kan, kenapa aku cakap mustahil lah ada air kencing tikus dalam ni, sebab apa? Sebab air ni sejuk pun tu tak. Lepas tu tikus takkan nak melekat kat atas, tak mungkin lah. Lepas tu kau takkan nak berendam kat air manjang 24 jam, tak mungkin juga kan. Lagi satu aku dengar cerita, sini pun air ni ada orang buat lab test, memang tak ada masalah. Dan juga air ni aku rasa dah berpuluh-puluh tahun, zaman-zaman onyang aku dah. Dan memang ada orang isi air kat sini. Sampai sekarang pun tak pernah lagi aku tengok ada orang kiok sebab minum air ni. Air paling sedap yang aku pernah minum ni lah dia. Jadi siap isi air. Jadi jangan lupa follow aku. Okay bang? Bye. Jangan lupa follow aku nak naik kamera Highland. Walaupun tempat ni dah banyak orang naik, tapi mungkin kali ni aku akan buat yang berbeza sikit. Kalau ada berbeza tolong type dalam komen. Power, jom lancar. Dan jangan lupa guys, like, follow, komen dan share untuk video menarik yang seterusnya.